Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita, Profesor Dr. Dayana Farziha binti Ali dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 2 baik kursus GGB 5433, Kemahiran Interpersonal dan Kemahiran Berfikir akan membentangkan tajuk tugasan kami yang bertajuk Di Bono Crop Program. Saya, Nur Khairani Syafiqah binti Ramli, nombor matrik P159002, bertindak sebagai wakil kumpulan pada hari ini akan memulakan sesi perkongsian kami. Okey, baiklah, sebelum saya pergi dengan lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan barisan ahli kumpulan saya yang telah bertukus lumus mengiakan tugasan ini. Maka ini adalah senarai ahli kumpulan saya. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada bahagian pengenalan. Dalam realiti pendidikan hari ini, kita dapati ramai pelajar masih lemah dalam kemahiran berfikir. Hal ini berlaku kerana mereka terlalu bergantung kepada kaedah hafalan dan kurang daya kreatif serta kritis dalam menyelesaikan masalah. Oleh itu, satu pendekatan tersusun amat diperlukan untuk membina kemahiran ini. Maka di sinilah letaknya kepentingan program Code Di Bono yang dibangunkan oleh Edward Di Bono. Program ini berasaskan konsep lateral thinking yang menyediakan alat pemikiran berstruktur untuk membantu pelajar berfikir secara lebih jelas, luas dan teratur. Secara ringkasnya, KOD mempunyai 6 komponen utama yang melatih pelbagai aspek pemikiran pelajar. Penggunaannya di sekolah terbukti menjadikan pembelajaran lebih efektif, menyeronokkan dan berpusatkan pelajar. Ia merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk memperkasa pemikiran kritis serta bagi mereka menghadapi cabaran masa depan. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat beberapa sorotan literatur yang menyokong keberkesanan program KOD dalam pelbagai konteks pendidikan. Okey, yang pertama adalah kajian Anida Sarudin 2017 yang menunjukkan program KOD berjaya meningkatkan penguasaan kebat dalam kalangan murid orang asli melalui alat berfikir seperti PIMI dan CAF. Hasilnya, murid lebih aktif dan mampu menjana idea dengan lebih rasional. Kajian kedua pula ialah kajian Al-Sherman tahun 2017 yang mana fokus kepada pelajar universiti di mana penggunaan komponen brief membantu pelajar berfikir secara luas sebelum membuat keputusan. Komunikasi mereka menjadi lebih jelas dan teratur berbanding kaedah biasa. Kajian ketiga pula ialah kajian Tanagaswari dan Serna tahun 2020 yang mana dalam penulisan tahun 6, KOD membantu murid menyusun idea dengan lebih jelas, membawa kepada peningkatan skor ujian yang signifikan serta meningkatkan keyakinan mereka dalam menghasilkan karangan. Dan akhir sekali, kajian oleh Musa tahun 2022 di mana sekolah menengah di Iraq, iaitu kajian ini membuktikan latihan KOD yang berstruktur meningkatkan pemikiran kritis dan kognitif pelajar dengan ketara berbanding kaedah tradisional. Kesimpulannya, kesemua kajian ini membuktikan bahawa program KOD adalah alat yang sangat efektif dalam memperkasa kemahiran berfikir pelajar di pelbagai peringkat. Okey, baiklah, seterusnya adalah komponen dalam Bono KOD program yang mana KOD mempunyai 6 komponen utama. KOD yang pertama ialah brief yang mana ia menekankan pemikiran secara luas. Pelajar digalakkan melihat suatu isu daripada pelbagai sudut pandangan sebelum membuat keputusan sekaligus mengelakkan pemikiran yang sempit dan berat sebelah. Contohnya dalam subjek geografi, isu penebangan hutan tidak hanya dilihat dari sudut alam sekitar sahaja, malah dari aspek ekonomi dan sosial. Matlamatnya adalah supaya pelajar berfikir secara terbuka dan juga dapat menilai objektif. KOD yang kedua pula ialah organisation yang mana ia membantu pelajar menyusun idea dan maklumat secara teratur dan logik. Melalui komponen ini, pelajar mampu mengurus maklumat dengan lebih jelas serta membuat keputusan secara rasional. Sebagai contoh, dalam subjek sejarah, penggunaan pentermina membantu pelajar menyusun kronologi peristiwa dengan teratur sekaligus membina pemikiran analitikal. Okey, baiklah, seterusnya adalah KOD yang ketiga iaitu interaction yang mana ia memberi fokus kepada hubungan antara tindakan dan akibat. Pelajar dilatih untuk menilai kesan sesuatu keputusan terhadap diri, masyarakat dan negara. Seterusnya membentuk pemikiran yang bertanggungjawab. Contohnya aktiviti adalah melalui simulasi atau lakonan dalam pendidikan sivik mengenai isu penyebaran maklumat palsu di media sosial. Okey, KOD yang keempat pula ialah creativity yang mana ia menekankan pemikiran kreatif dan literal.
Pelajar digalakkan menjana idea baru, berani mencuba dan tidak takut melakukan kesilapan dalam proses pembelajaran. Contohnya dalam subjek RBT yang mana pelajar ditugaskan mencipta produk inovatif menggunakan bahan kitas semula. Seterusnya memupuk keberanian pelajar ni mengambil risiko intelektual. Okey, baiklah, seterusnya ialah kod yang kelima iaitu information and feeling yang mana ia menekankan keseimbangan antara fakta dan emosi dalam membuat keputusan agar keputusan yang diambil bersifat adil, beretika dan berperi kemanusiaan. Contohnya dalam subjek pendidikan Islam ataupun etika, pelajar ni membincangkan fakta undang-undang bersama aspek kemanusiaan untuk mencapai keputusan yang adil dan beretika. Seterusnya kod yang terakhir iaitu yang keenam, action, yang mana ia merupakan fasa pelaksanaan idea ke dalam tindakan sebenar. Di sini, pelajar menjadi proaktif melalui projek seperti khidmat masyarakat atau kempen kebersihan yang mana melalui pendekatan project based learning (PBL), pelajar ni dia merancang, melaksana dan membuat refleksikan diri terhadap keberkesanan tindakan yang diambil oleh mereka. Jadi, secara keseluruhannya, keenam-enam komponen kod ni sebenarnya melengkapkan pelajar dengan kemahiran berfikir aras tinggi yang sangat diperlukan dalam mendepani cabaran dunia sebenar pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan mengulas mengenai kepentingan program kod dalam sistem pendidikan kita. Terdapat 5 poin utama yang membuktikan mengapa pendekatan ini sangat relevan. Kepentingan yang pertama ialah berupaya meningkatkan kehebat dalam kalangan remaja, yang mana melalui model BRAINS, pelajar diperkenalkan dengan pelbagai alat berfikir seperti BMI dan CAF untuk menilai isu daripada perspektif yang luas. Ini melatih mereka berfikir secara analitik dan rasional sebelum membuat keputusan. Tambahan pula, alat kod ni dia membantu pelajar menilai isu dari segi pelbagai perspektif dan mempertimbangkan hujah secara logik dan rasional, dan dia juga melatih pelajar secara analitik menimbang kelebihan dan kekurangan suatu tindakan. Jadi apa yang boleh dikatakan bahawa kepentingan kod ni dapat membantu pelajar membuat keputusan berasaskan pertimbangan yang sesuai. Kepentingan yang kedua pula adalah kod menggalakkan pelajar berfikir secara bebas. Dengan konsep lateral thinking, pelajar tidak lagi terikat dengan satu jawapan sahaja. Malah mereka digalakkan meneroka pelbagai pilihan di luar kebiasaan yang menjadikan mereka sebagai penggerak utama dalam proses pembelajaran. Jadi apa yang boleh dikatakan bahawa pelajar ni dia berani menyuarakan pendapat mereka semasa sesi perbincangan. Dengan secara tidak langsung, pelajar ni dapat membudayakan pembelajaran yang bebas. Baiklah, kepentingan yang ketiga ialah menghasilkan pelajar yang berfikiran terbuka, kreatif dan bertanggungjawab membuat keputusan, yang mana pelajar dilatih untuk mendengar pandangan orang lain dan menilai hujah secara matang. Paling penting, mereka belajar untuk tidak membuat ataupun tidak bertindak mengikut emosi. Sebaliknya, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap diri sendiri dan juga persekitaran. Contohnya, sebelum membuat keputusan untuk mengadakan aktiviti kelas, pelajar ni akan menggunakan kemahiran menilai hujah secara rasional dan mempertimbangkan kesan tindakan mereka terhadap rakan-rakan lain serta persekitaran, dan ini secara langsung mewujudkan budaya toleransi dan juga saling menghormati. Seterusnya, kepentingan keempat ialah program ini meningkatkan kualiti perbincangan dan refleksi, yang mana penggunaan alat seperti OPV iaitu Other People View membantu pelajar berkomunikasi dengan lebih yakin serta menghormati pandangan rakan. Melalui refleksi ini, pelajar dapat mengenal pasti kelemahan diri dan sentiasa berusaha untuk menambah baik kualiti pemikiran mereka. Dan kepentingan yang terakhir ialah kod membantu guru merangsang PDP berpusatkan pelajar, yang mana pendekatan ini mengubah peranan guru daripada penyampai maklumat kepada pemandu pemikiran, yang mana aktiviti yang dijalankan adalah selaras dengan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan elemen konstruktivisme dan motivasi tinggi dalam kalangan murid. Contohnya, guru bertindak sebagai pemandu dengan memberikan tugasan berasaskan alat kod seperti CAF.
iaitu consider all factor. Pelajar kemudiannya bekerja dalam kumpulan untuk mengenal pasti semua faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum merancang satu kempen kita semula dan menjadikan pembelajaran lebih aktif dan juga bermakna. Jadi keseluruhannya program KOD ni adalah kunci untuk melahirkan generasi pemikir yang kreatif dan juga beretika. Saya, Fatin Amira Binti Fuad, menembus matrik P157059 akan meneruskan pembentangan di bahagian kelebihan di Bonokot program. Yang pertama, mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi. Contohnya melalui penggunaan alat seperti PMI dan CAF di mana pelajar digalakkan menilai suatu isu daripada pelbagai sudut pandangan. Yang kedua, meningkatkan pelibatan dan keyakinan pelajar. Pendekatan ini menjadikan pelajar lebih aktif, berani menyuarakan pandangan dan terlibat secara langsung dalam proses membuat keputusan. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme dan kreativiti guru di mana program ini memerlukan guru berperanan sebagai fasilitator yang membimbing pelajar berfikir dan bukannya sekadar menyampaikan maklumat. Yang keempat, menyokong aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembentukan insan seimbang dari aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani. Seterusnya ialah kelemahan di Bonokot program. Kelemahan yang pertama ialah kekurangan latihan dan kefahaman guru. Kajian oleh Nur Asmah dan Kamaruzaman menunjukkan bahawa ramai guru tidak benar-benar memahami konsep pemikiran lateral dan alat berfikir KOD. Yang kedua ialah kekangan masa dan sukatan pelajaran yang padat, di mana sistem pendidikan Malaysia yang berorientasikan peperiksaan menyebabkan guru sering tertekan untuk menamatkan sukatan pelajaran dalam tempoh yang singkat. Yang ketiga ialah kesukaran dalam penilaian kemahiran berfikir, di mana kekurangan instrumen penilaian standard seperti rubrik pemikiran dan portfolio refleksi menyukarkan guru menentukan tahap pencapaian sebenar pelajar dalam kemahiran berfikir. Yang keempat ialah kekangan sumber dan sokongan sekolah, di mana sekolah luar bandar khususnya menghadapi kesukaran untuk melaksanakan program inovatif seperti KOD kerana kekangan masa, bahan dan tenaga pengajar yang terlatih. Yang kelima ialah tahap keupayaan dan kematangan pelajar yang berbeza, di mana tidak semua pelajar mempunyai tahap kematangan kognitif yang sama. Pelajar berprestasi rendah atau mempunyai masalah tumpuan mungkin berasa sukar untuk mengikuti aktiviti pemikiran yang kompleks. Seterusnya ialah pengaplikasian di Bonokot program dalam mata pelajaran. Dalam subjek sains, salah satu teknik utama yang sering digunakan ialah PMI atau Plus Minus Interesting, di mana teknik ini sesuai untuk topik yang kompleks dan kontroversial seperti tenaga nuklear. Teknik ini membimbing murid menilai suatu isu dengan mengkategorikannya kepada kebaikan, keburukan dan perkara menarik. PMI mampu menggalakkan pelibatan aktif, kreativiti dan kemahiran berfikir reflektif selain melatih murid berfikir secara analitikal, menghubungkan konsep fizik, kimia dan teknologi dengan implikasi sebenar terhadap masyarakat, alam sekitar dan ekonomi. Dalam subjek Bahasa Melayu, salah satu teknik yang paling berkesan ialah teknik CAF atau Consider All Factor yang sesuai diaplikasikan dalam pengajaran karangan hujahan di mana murid dibimbing untuk mengenal pasti dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum membina hujah. Selain itu, selari dengan asas program ini iaitu teori lateral thinking, penerapan elemen KBAT dapat meningkatkan ketulusan kognitif dan keupayaan murid menganalisis maklumat secara rasional serta sistematik. Dalam subjek sejarah, alat berfikir yang eksplisit seperti PMI, CAF, CNS dan perancangan berstruktur KOD melalui penggunaan sumber primer atau dokumen sejarah dapat membolehkan murid mengembangkan daya kritis dan kreatif mereka dalam memahami sejarah, justru membolehkan pelajar menganalisis, menilai dan memberikan penafsiran yang mendalam sebelum membuat kesimpulan tentang peristiwa atau isu sejarah. Dalam subjek matematik, juga menggunakan teknik-teknik yang sama. Contohnya, melalui CAF, murid digalakkan mengenal pasti masalah, pemboleh ubah serta hubungan antara unsur matematik sebelum memilih strategi penyelesaian. Selain itu, modul Creativity Code 4 menggalakkan murid mencari cara alternatif, menggambarkan semula masalah, menggunakan representasi visual untuk memahami hubungan antara konsep. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan program di Bonokot. Yang pertama ialah melaksanakan program pemantapan pengintegrasian teknologi digital dan elemen gamifikasi yang bertujuan mendidik literasi digital dan pemikiran sistematik sebaris dengan pembelajaran abad ke-21. Aktiviti PMI dan CAF boleh dijayakan melalui pelbagai platform digital seperti Padlet, Mentimeter atau Kahoot bagi menggalakkan pelajar membuat perbincangan berkumpulan secara maya, merekod refleksi dan memperoleh maklum balas secara serentak. Yang kedua ialah pengukuhan amalan berterusan dan latihan kepada guru. Contohnya melalui latihan profesional dan amalan yang konsisten seperti bengkel, sesi bimbingan dan komuniti pembelajaran profesional yang memberikan para guru berkolaborasi dalam pertukaran strategi pengajaran berasaskan pemikiran. Yang ketiga ialah menekankan pembelajaran kolaboratif dan interaksi sosial dalam program KOD. Aktiviti seperti CAF dan AGO boleh diatur supaya pelajar dapat bergerak secara berkumpulan untuk memperoleh pelbagai perspektif menerusi rundingan dan susun atur strategi yang berkesan. Hal ini bukan sahaja dapat mengasah pemikiran kritikal, malahan dapat memperbaiki kemahiran sosial dan tanggungjawab yang berguna sewaktu di dalam dunia pekerjaan sebenar. Kesimpulannya, di Bonokot program penting dalam membentuk pelajaran berfikiran kritis, kreatif dan matang melalui latihan pemikiran yang sistematik. Guru berperanan sebagai fasilitator yang membimbing pelajar menilai masalah secara objektif dan membuat keputusan beretika.
Pelaksanaan program ini bukan sahaja meningkatkan keupayaan kolektif pelajar, malah selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, emosi dan sosial.